Kalau korang bergaji 1,700, korang pilih kereta Myvi Advance 2024 ataupun kereta Iris tahun 2020. Dua-dua kereta compact car, tapi satu menang dekat dia punya handling, satu lagi menang dekat dia punya minyak. Kalau kau tanya dekat saya akan lebih kepada Iris sebab dalam dia besar, sebab badan saya besar. Yang ni dia punya ruang kabin dalam dia luas, selesa. Datang pun dengan 6 airbag. Dalam dia pun kalau untuk long distance drive pun tak rasa sangat. Kalau untuk Myvi pula, bagi saya macam sempit sikit sebab mungkin badan saya besar. Tapi dia punya ciri-ciri keselamatan untuk model yang baru ni jangan dinafikan. Dia datang macam-macam features yang baru. Dia ada bagi ADAS 2.0, ada blind spot sensor, ada auto cruise sensor, macam-macam lagi. Okay? Dalam dia pun bagi saya kecil tapi selesa juga kalau untuk badan-badan kecilnya orang. Untuk boot space, saya rasa kereta Iris ni kecil sikit. Dia punya keluasan lebih kurang 220 liter, tapi seat dia pun boleh baringkan jugalah kalau nak bawa barang yang banyak. Kalau Myvi, bonnet dia lebih besar, dia lebih kurang 270 liter, beza 50 liter lebih. Okay? Pun sama juga, dia boleh baringkan seat bahagian tengah ni untuk letak barang yang lebih banyak. Tapi kalau kau tanya harga untuk second hand, of course lah, Iris lebih murah. Yang ni kalau buat full loan, bulanan baru 480 saja. Gaji dalam 1,600 dah layak dah. Tapi kalau yang untuk Myvi pula, gaji kena lebih sikit. Lebih kurang 1,700. Bulanan dia dalam 600 lebih. So, comparekan bulanan, memang menang dekat Iris lah. So, mana pilihan korang? Antara Iris ataupun Myvi? Mana yang korang lebih berminat untuk beli? Letakkan ruangan komen, bagi tahu pendapat korang juga. Okay? So, kalau korang nak mencari kereta terpakai yang berkualiti, boleh cari saya Syahrin di Mount Photo. Assalamualaikum guys.